Ya, disebabkan ada seorang hamba Allah ni yang telah DM aku untuk borak tentang seorang pelakon yang akan muncul di dalam Avengers Doomsday ni. So kita borak lah pasal this pelakon, okay? Sebenarnya aku nak borak pasal line up X-Men yang aku nak buat sendiri. Actually aku dah buat sampai karakter Gambit. Tapi aku rasa mungkin boleh shoot video tu dan video tu mungkin boleh post di masa yang akan datang probably. Tapi tak apa, letak tepi dulu. Aku nak borak pasal seorang pelakon yang akan muncul dalam filem Avengers Doomsday. Siapakah dia? Tak lain dan tak bukan Tobey Maguire. Apa jadi? Let's jom. See you, chump. So hi, Assalamualaikum semua. Welcome back to Ufik Vincent YouTube channel di mana kita akan correct plot sampai Marvel call kita untuk stop. But for sure Marvel tak ada masa nak call kita untuk stopkan benda ni. Sebab Marvel telah pun call seorang pelakon yang sangat-sangat OG untuk muncul di dalam filem Avengers Doomsday. Despite of Avengers Doomsday, ada terlampau banyak gila pelakon baik daripada Avengers, New Avengers, Fantastic Four, X-Men, Mutants, etc. Semua ada dalam Avengers Doomsday tu. Tapi dia selitkan satu lagi, which is Tobey Maguire. But sebelum kita sambung benda tu, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada korang semua sebab telah pun menekan video ni. And thank you very much kepada korang semua yang telah support Fitnificent Marvel YouTube channel ni yang dah berkembang daripada hari demi hari. Okay, so with that being said, thank you. Aku sangat berterima kasih kepada korang semua sebab masih lagi support till this day. Alright, so pasal Tobey Maguire ni, adakah benda ni betul? Sahih ke tidak? Jawapannya tidak. Yes, aku tahu the source kepada benda ni, siapa yang mencetuskan berita ini, ianya tak lain dan tak bukanlah Daniel RPK yang mengeluarkan scoop mengatakan memang Tobey Maguire akan muncul dalam Avengers Doomsday. Bukannya Tom Holland Spider-Man MCU yang akan muncul dalam filem MCU, tapi Tobey Maguire yang daripada studio yang berbeza memainkan watak Peter Parker Spider-Man akan muncul di dalam Doomsday. Probably benda ni pasal multiverse lah. Kenapa benda ni tak confirm? Sebab ini hanyalah report daripada insiders ataupun scoopers. Tapi letak tepi benda ni betul ataupun tak, firasat aku mengatakan yes, benda ni sangat-sangat nyata. Seolah-olah bila Daniel PK cakap tak betul kan, tiba aku cakap benda tu jadi betul. Tak ada. Maksud aku is dia tak official. Ini report daripada Daniel PK tu bukannya official statement daripada Marvel, kau tahu. Dia hanyalah lebih kurang macam andaian juga macam apa yang aku buat sama ni. Andaian memang karakter ni akan ada, tapi deep down memang aku believe Tobey Maguire akan ada dalam Avengers Doomsday. Tapi sebenarnya aku lebih percaya kalau Tobey Maguire muncul dalam Secret Wars instead of Avengers Doomsday. Aku macam curious sikit apakah plot yang dia nak bawakan. Tapi whatever plot yang dia nak bawakan kepada watak pelakon Tobey Maguire sebagai Peter Parker Spider-Man ni, aku harap dia adalah satu cerita yang bagus kepada karakter. I don't give a damn langsung pasal the movie. Kalau kau nak munculkan Tobey Maguire as a Spider-Man, as Peter Parker dalam Avengers Doomsday, please be good for him lah. Good as a character dan juga good sebagai seorang pelakon lah. Sebab aku jujur cakap, aku rasa macam most of you guys yang tengok video ni, aku percaya kebanyakan daripada korang semua memang literally membesar menonton filem Tobey Maguire sebagai Spider-Man. Sebab I mean dia OG kot. Masa awal-awal dulu, zaman-zaman X-Men start, Ghost Rider, Tobey Maguire ni memang peak gila. Dan aku keep on, yelah korang semua pun tahu, aku punya favourite Spider-Man is Andrew Garfield. Aku always cakap pasal Andrew Garfield, how aku nakkan TASM 3 tu untuk menjadi kan, how aku nakkan Andrew Garfield mendapat cerita yang baru. Let's say Sony plan 5 years plan di mana Spider-Man akan dapat dia punya own series mengisahkan yang Spider-Man hidup bersama dengan MJ, ada dia punya anak sendiri, sama macam apa yang berlaku dalam Ultimate Spider-Man di dalam komik. Kan benda tu best sebab rupa dan juga watak di dalam rupa Peter Parker dalam Ultimate Spider-Man sama macam Andrew Garfield, kau tahu. So aku believe dia boleh mainkan watak tu. Aku believe yang kita boleh dapat a new angle, a new story tentang Spider-Man, kau tahu. Rather than digigit oleh laba-laba and then lawan dengan villain, kita boleh nampak figure Spider-Man sebagai seorang bapa pula. Best tau kalau dapat benda tu. Tapi again, Sony must be ada dia punya own reason. Dia mesti ada, dia tak ada banyak duit ke, ada masalah daripada lack creativity ke, aku tak tahu apa sebabnya. Tapi moral
kompasnya adalah aku banyak borak pasal Andrew Garfield sampai aku lupa siapakah di OG Spider-Man. Dan kau tahu tak masa kan Spider-Man 3 kan dikecam teruk kan. Spider-Man 3 dikecam teruk dan masa tu bukan salah Sam Raimi sebenarnya, masalah daripada production. Budget diorang kurang ke whatever, aku tak ingat lah sampai kan diorang rush. Lepas tu asalnya patutnya nak filem Spider-Man yang ketiga tu diorang just portray Sandman as a villain, tapi sebabkan masa tu diorang nak jual toys, diorang nak jual mainan which is karakter Venom, so dia masukkan Venom sekali, jadi filem tu dia jadi stack, membuatkan bila diorang ada macam rough bukan info lah, rough planning kepada Spider-Man yang keempat juga diarahkan oleh Sam Raimi if I'm not mistaken, yang mana akan mempamerkan Vulture kau tahu, yang akan dimainkan oleh subhanallah, aku tak ingat nama dia siapa. Okay, fine, aku tak ingat nama dia, no need to fikir dalam-dalam, memang aku tak ingat nama dia siapa, tapi aku ingat dalam kepala otak aku muka dia tu macam mana. Whatever it is, Spider-Man 4 tak terjadi dan filem Spider-Man Tobey Maguire habis begitu saja, and tiba-tiba je Andrew Garfield step up jadi Spider-Man yang terbaru. Habis Andrew Garfield, masuk pula Tom Holland. Tobey Maguire Spider-Man dilupakan begitu saja. Up until dia muncul dalam Spider-Man No Way Home, bila multiverse ini terjadi dalam MCU, the possibilities is endless. Yang mana mengatakan mungkin kita boleh dapat cerita Spider-Man yang keempat, di dalam MCU, who knows. Kita boleh dapat filem Spider-Man lagi di masa yang akan datang dalam konsep multiverse ni, who knows. So bila main dengan multiverse ni, kebarangkalian untuk takkan ada filem Spider-Man tu agak mustahil kau tahu. Sampai kan aku bila tengok berita ni kan, aku tengok berita yang pasal ni lah, pasal Tobey Maguire akan muncul dalam Avengers Doomsday ni, deep down dalam hati aku rasa macam happy. Dan juga aku rasa macam sedih sikit at some point lah, sebab dia macam bila nampak nama Tobey Maguire kan muncul dalam Doomsday tu, aku macam ada firasat aku yang macam rasa that is this going to be the last ride untuk Tobey Maguire, sebab for sure dia takkan do this thing forever. As much as aku tahu juga Hugh Jackman kan, dia sayang watak dia sebagai Wolverine Logan kan. Aku juga percaya yang Tobey Maguire juga sayang dengan wataknya which is Spider-Man, but the thing is dalam dunia nyata ni diorang tak boleh do this thing like forever. Macam apa yang Deadpool cakap, diorang akan do this kan, Hugh Jackman akan do this for night until dia 90. Benda tu senang lah nak cakap, tapi untuk longevity, untuk benda ni berpanjangan, sukar kau tahu. Dan aku rasa again, aku tak tahu benda ni betul ataupun tak. Aku rasa this is going to be the last ride untuk Tobey Maguire sebagai Spider-Man di dalam Avengers Doomsday. Membuatkan aku sedih sebab masa bila aku nampak nama Tobey Maguire tu, dia macam, kau tahu tak, dalam cerita Inside Out, kau pernah tengok cerita Inside Out tak? Yang ada core memory warna kuning-kuning tu kan. Aku ada satu core memory pasal Tobey Maguire Spider-Man ni. Masa tu aku darjah 3 tak silap aku lah. Darjah 3. Aku duduk kat rumah aku kat Terengganu dengan family aku. Aku duduk satu bilik dengan abang aku. Masa tu bilik kita orang ni, yalah aku darjah 3. What do you expect bilik untuk ada RGB light, gaming room? Tak ada. Aku hidup sederhana saja. Okay. Tapi bapa aku, dia ada satu not so called initiative lah. Dia macam mungkin nak ada bonding dengan anak ke something like that kan. So bapa aku tanya aku dengan abang aku, bapa aku nak letak satu gambar tau dalam bilik. Whatever lah gambar aku nak kan. Okay, Wafiq nak gambar ke? Nak gambar apa? Lepas tu abang aku nak gambar apa kan. Abang aku surprisingly masa tu dia pilih Transformers. Dia memilih Optimus Prime sebagai gambar untuk diletakkan dekat dia punya katil. Aku nak gambar lain. Gambar tu gambar besar juga di dalam frame. So bapak aku nak minta tolong kawan dia untuk print that out. Masa tu sebelum aku minat dengan karakter Deadpool and all, aku minat gila dengan Spider-Man. So aku cakap kat bapak aku, Wafiq nak Spider-Man. So terpampang lah gambar Spider-Man tu dekat dalam bilik aku for many years. That's how aku love Spider-Man that time. Tobey Maguire lah basically. Aku tak adalah sampai explore komik ke tak. Just macam korang semua juga minat dengan watak Spider-Man sebab kata Tobey Maguire. Tanpa Tobey Maguire takkan ada rasa cinta kepada Spider-Man. Kartun tu yes lah kartun, tapi
We are talking about live action. Tanpa Tobey Maguire, aku mungkin tak akan suka Spider-Man Andrew Garfield. Tanpa Andrew Garfield, aku mungkin tak akan suka Tom Holland. Dia saling berhubungan di antara satu sama lain. So, bila aku tengok nama dia mungkin bukan official lagi muncul dalam Doomsday, aku rasa this is going to be the last ride untuk Tobey Maguire. How? Aku totally nak yang di dalam Avengers Doomsday. Again, aku tak tahu benda ni betul ke tak. Aku nak Tobey Maguire do something yang sangat heroic kepada diri dia dan juga kepada karakter-karakter lain. Despite of dia bukannya the main Spider-Man di dalam MCU, but he do something yang berpandukan, yang berteraskan dengan satu quote di dalam kehidupan dia, which is with a great power comes with a great responsibility, yang Uncle Ben bagi dekat dia. Mungkin macam kejam aku cakap macam ni lah, tapi aku nak dia gadaikan nyawa dia. Bukan, sorry sebab aku gelak. Aku nak dia macam mana lah aku nak kata. As much as kita nak seseorang tu memainkan that watak forever, kau tahu tak? Setiap pengakhiran akan selalu menjadi salah satu benda yang terbaik dalam kehidupan kita. Maksud aku pengakhiran dekat sini, finally, mungkin di dalam filem Avengers Doomsday nanti, kita akan dapat Tobey Maguire menyelamatkan beberapa karakter dan terkorban, kau tahu. Dan bila mana dia terkorban tu, maksudnya that is the end of his career, Tobey Maguire, sebagai Spider-Man Peter Parker. And mungkin sebelum kita sampai to that moment, kita akan dapat dengar lagi sekali macam apa dia buat dekat dalam No Way Home. Dia cakap, yes, dia ada relationship yang okay dengan Mary Jane, MJ yang complicated nak mampus tu. Dia ada relationship yang bagus. And aku wonder macam mana life dia sebenarnya sekarang ni. After mungkin dalam 15-16 tahun kita tak dapat Spider-Man Tobey Maguire, aku wonder how dia punya life. Apa yang jadi kat sana? Kau ni kahwin ke tak? Sebab aku tak nampak Tobey Maguire Spider-Man tu pakai cincin masa dalam No Way Home. So dia ni kahwin ke tidak? Apa jadi dengan life kau? Is it kau ada anak? Who knows? Sama curiousnya aku dengan Andrew Garfield. Lepas kau kehilangan Gwen Stacy, apa jadi dengan life kau? Aku wonder dengan benda tu. Tapi bila mungkin dia boleh buat macam ni lah. Dia bagi Tobey Maguire muncul dalam Doomsday, Andrew Garfield muncul dalam Secret Wars. Oh, tu peak. Tu akan jadi peak. Andrew Garfield tak perlu apa-apa pun. Dia perlu ada satu closure je. Closure yang menutup kepada penceritaan Spider-Man with a great power comes with a great responsibility. Tu je. Dia save people dan dia terpaksa gadaikan nyawa dia. At that moment, kalau benda tu jadi dalam Doomsday, aku akan tepuk tangan gila. Aku tak kisah kalau kau kalah dengan villain bodoh ke. As long as benda yang kau buat tu heroic. Dan aku rasa macam, shit, ni hero aku suka waktu dulu finally gone. Aku akan tepuk tangan gila. Aku akan salute that moment bila benda tu terjadi. Again, terpaksa cakap benda ni banyak kali sebab takut nanti orang salah erti yang benda ni akan terjadi betul-betul. Tak. Ini hanyalah andaian aku saja. Kalau Tobey Maguire muncul dalam Doomsday, I do believe that ini adalah perjalanan terakhir untuk Tobey Maguire sebagai Spider-Man. Andrew Garfield macam mana pula? Andrew Garfield aku rasa dia muda lagi. Dan dia banyak involved dengan filem-filem yang not superhero thing. Dia lebih kepada filem yang boleh memberikan satu moral message kepada orang lain. Instead of hero, dia involvekan diri dia dengan projek-projek lain lah kan. So, not looking forward lah Andrew Garfield sebagai Spider-Man. But Tobey Maguire, aku memang sangat mengharapkan benda ni jadi. Alright, tapi pendapat korang semua macam mana pula? Andrew Garfield muncul dalam Doomsday akan mati di tangan siapa? Ataupun apa impactnya lah? Apa impact dia dalam Doomsday? Adakah dia akan jadi moral guidance kepada hero-hero ni, you know? Kalau superhero era dimulakan dengan Tobey Maguire, what if superhero era yang dulu, the golden era tu, akhirnya tamat? Sebab apa? X-Men pun dah tamat. So why not kita tamatkan Spider-Man kak? You get what I mean? But yeah,
For sure korang ada opinion korang sendiri. Aku nak tahu opinion korang semua macam mana tentang Tobey Maguire sebagai Spider-Man di dalam Avengers Doomsday. Korang boleh komen dekat bawah. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Okay? Korang semua stay safe, jaga diri dan terima kasih banyak-banyak sebab lepak dekat sini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.